Korang tahu tak, selain makan-makan, saya juga suka tengok rumah. Umur saya sekarang ni dah 22, mestilah nak cari rumah nak kahwin. Jadi saya datang kat sini nak tengok rumah yang besar and cantik design dia ni. Harga dia pun murah sangat. Nak tahu, tengok akhir video. Sebelum tu korang tolong saya tekan like dan komen je apa-apa, titik sebutir pun boleh. Nah, rumah hari ni memang besar sangat. Yang ni dibina oleh Binali Niaga Construction, sebuah syarikat yang telah banyak buat rumah dekat Terengganu ni. Untuk rumah ni keluasan dia lebih kurang 3,000 kaki persegi. Ada 4 bilik tidur dan 5 bilik air. Nah, tengok guys, cantik betul lah dia punya rekaan ni. Serius, kemas sangat saya tengok. Yang ni dari segi luaran. Nanti kita tengok dekat dalam pula. Jom, let's go. Yang ni dia ambil package sekali dengan pagar lagi. Tinggi, memang tinggi daripada saya. Dan dekat pagar dia ni siap ada box surat and barang-barang boleh letak dalam ni. Yang bestnya buat rumah dengan Binali Niaga Construction ni, design, reka bentuk, semua boleh ikut selera tuan rumah ataupun bajet yang korang ada. Senang cerita, mudah berkira lah. Tengok, owner rumah ni siap minta gazebo lagi besar-besar. Dekat depan dan belakang ni pun ada satu lagi. Cantik betul dia punya gazebo. Tuan rumah ni siap add on lagi pos kereta yang besar macam ni. Jom kita tengok dekat dalam ni, memang cantik. Dia punya design pintu pun memang dah manjakan mata. Nah, lepas tu korang tengok lah dia punya ruang tamu ni memang luas. Siap boleh tidur-tidur melentang macam ni lagi. Selesa. Lepas tu belakang ni ada ruang makan. And dekat tepi ni ada sliding door weh. Cantik. Memang mantap. Dekat dalam rumah ni ada 4 bilik. First ni kita tengok master bedroom. Tengok dia punya owner ni siap request nak bilik menjahit lagi. Memang mudah kira lah dengan syarikat Binali Niaga ni. Lepas tu nak kabinet cantik macam ni pun dia orang boleh buat. Dan tandas pun memang cantik juga. Serius, memang luas sangat. Dalam masa pembinaan ni owner dia dekat KL, tapi semua urusan Binali Niaga Construction yang tolong uruskan A sampai Z. Alhamdulillah siap dengan sempurna. Dah banyak projek dia orang handle, dari rumah-rumah biasa sehinggalah rumah kedai, semi-D, rumah 2 tingkat, tiny house, semua tu dia orang pernah buat. Harga pula memang serius murah betul. RM135 saja untuk satu kaki persegi. Dan bergantung juga pada material korang lah. Lepas tu dia orang akan urus semua daripada pelam, pinjaman bank, LPPSA, penyediaan tapak rumah pun dia orang buat. Korang tinggal hulur tangan ambil kunci je. Wah, cantik betul design ni. Nak macam ni korang boleh request dengan Binali Niaga Construction. Nah, dekat dapur dia ni saya ada tandas. Lepas tu ada dapur basah, nak basuh baju, store nak letak kicap pun ada. Puas hati, memang terbaik. Binali Niaga Construction ni juga bagi jaminan kalau ada kerosakan dia orang akan uruskan. Memang terbaik dan jujur sangat. Harga untuk rumah ni RM400,000 lebih saja. Sebab yang ni memang besar sangat. Ataupun nak ikut bajet dan design sendiri pun boleh. Berminat boleh tengok media sosial Binali Niaga Construction. Ataupun kalau nak tanya lagi lanjut boleh kontak nombor ni. Tanya je apa-apa, semua dia orang akan jawab. InsyaAllah terbaik. Ingat bina rumah, ingat Binali Niaga Construction. Turning your dream into real homes. Let's go.